Sebab dia ada kemampuan. Kalau kau dah mampu pergi negara-negara yang mahal dan kau boleh pergi tu dalam tempoh masa yang lama, so why not pergi settlekan umrah dulu. Sebenarnya bila pergi umrah kan, dia akan lega tau. Dia macam ni, Ustaz pernah tak sembahyang Isyak awal? Mesti banyak kali lah Ustaz. Tapi selalunya lewat lah. Kan Ustaz kau kan. So kalau ada hari tu kita sembahyang Isyak awal, Ustaz perasan dia macam lega dan lain macam sikit, macam Bukan je Isyak, semua waktu. semua waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, kalau kita azannya pap terus kita solat, rasa macam kenapa rasa masa ni berjalan lambat lah? Ya, you enjoy the journey tau. You menikmati macam banyaknya benda aku boleh buat yang dah selesai urusan. Feeling of fulfillness tu, rasa macam dah settle dah. Ya, macam itulah rasanya bila kalau kita pergi umrah dulu. So bila kita dah pergi umrah, dia relax tau, dia dah macam okey, aku dah okey, sekarang aku nak pergi pergi nak pergi mana negara, pergi Ethiopia ke, pergi Afrika ke, pergi kan Iceland ke kan, pergi. Sebab apa tau? Sebab dia macam dah sembahyang Isyak dah. Betul. Dia dah sembahyang asar di awal waktu dah, lega. Itulah yang saya ingat, kena ada mind setting tu supaya kita boleh menjelajah bumi Allah ni, bertemu dengan pelbagai manusia, pelbagai bangsa, pelbagai kaca. Tak ada masalah, itu memang ada dalam Quran. Allah minta kita untuk pergilah tengok. Betul. Ciptaan tengok keindahan, berjelajah. Even kalau satu orang tu pergi Jepun dengan niat takwa dia kepada Allah pun, betul, itu menjadi ibadah juga. Jadi ibadah pahala. Berbanding mereka yang pergi umrah tapi niat kerana selain daripada Allah dan Rasul. Betul. Nampak tak dekat situ. Jadi saya ingat tak ada masalah pun untuk isu berkenaan dengan pergi mana dulu ataupun pergi mana later. Faham. Cuma cantik kalau kita selesaikan dulu umrah. Even kita memetik daripada sirah Nabi, kalau kita tengok daripada Nabi pun, Nabi menangguhkan ibadah haji baginda. Sedangkan pensyariatan ibadah haji ni dah awal dah, sebelum 10 hijrah lagi. Sebelum 11 hijrah tak silap, 10 hijrah Nabi pergi haji kan. Sebelum tu dah turun dah perintah haji, suratul hajj tu dah turun awal dah. Tapi kenapa Nabi tangguhkan? Kenapa Nabi tak pergi immediately tahun tu pergi haji? Kenapa tak pergi immediately? Sebab nak bagi tahu apa, ibadah haji ni adalah ibadah yang boleh ditangguhkan. Ibadah umrah ni adalah ibadah yang boleh ditangguhkan.